Saya cakap lah, kalau saya cakap orang PAS ni dia bukan berdoa pada Allah sebab dia memaksa Allah untuk menunaikan hajat dia. Sebab dia menjerit-jerit. Adab kita berdoa ni kita meminta. Ya, sopan santun. Sopan santun Betul, dengan cara baik. Saya setuju. Saya rasa pendapat saya betul tak? Mana dia memaksa Allah untuk menunaikan segala hajat dia. Itulah tak tertib lah. Dia berdoa dengan cara yang kurang sopan, kurang ajar. Ya, padahal dia tidak dalam tertekan atau tertindas. Ya. So betul lah tu. Tapi saya yakin Allah Maha mengetahui. So doa orang yang kurang ajar, yang tak sopan, yang meminta benda yang tak elok, Allah tak perhati pun. Allah tak pandang pun. I'm not worried. Saya tak risau. Kalau saya cakap dia punya doa ni timbul 5 tahun sekali. Betul. Maknanya doa orang PAS ni bila dia dah terdesak dengan isu hudud, dia dah patah balik kat diri dia sebab dah ditegaskan oleh DAP dengan Anwar Ibrahim sendiri telah menolak bahawa hudud tak akan dilaksanakan. Betul. Mana PAS dah tak ada senjata. Jadi dia gunakan untuk senjata terakhir dia. Kalau saya rasa pendapat saya ni betul ke tu? In a way betul lah. Tapi saya suka doa tu. Suka sebab sekarang orang yang menonton YouTube, yang menonton berita tahu bahawa ya mereka sebenarnya ya menunjukkan belang-belang mereka sendiri. Sebab apa yang you doakan, apa yang you cakap mencerminkan peribadi. So saya suka mereka berdoa begitu. Now orang ramai, tunjuk orang yang atas pagar dapat membuat keputusan atau penilaian sendiri. Saya seronok. Senang cerita kita ceritakan Allah bayar cash kat dia orang ni. InsyaAllah betul lah tu. Betul lah tu. Mana Allah dah bayar cash, Allah tunjukkan kat kita siapa sebenarnya jemaah Islam. Right. Itu sebabnya saya tak risau. Allah Maha Adil, Maha Pengasih, saya tak risau. So kalau you buat baik, dapat baik. Ya, you buat yang tak betul, you akan dapat. Di dunia dapat. So I'm not worried. Biarlah. 16 bulan sedangkan Gaza sedang dibom, dibunuh, rakyat Palestin sedang kita dibom. Kita patut doa sana, kita patut doa mengecam Israel, bukan mengecam sama kita. So tengok Allah nak tunjuk. Saya seronok. Saya seronok dengan doa tu. Patut dia alang-alang buat sembahyang hajat, sepatutnya doakan untuk keselamatan. Right. Tapi kenapa dia tutup mata untuk saudara Islam kita yang sedang dizalimi dekat Gaza, tapi sebaliknya dia menjahanamkan dengan doa-doa yang dia rasa memalukan Islam. Memalukan Islam, memalukan dirinya, memalukan negara kita lah. Itulah dia. So orang Islam malu, orang Malaysia malu, orang Melayu malu. Ya, sepatutnya itu bukan berlaku. Saya malu ya kalau orang Islam pandang ini ke orang Islam doakan sama Muslim ya, mengutuk mengata ya. Kita baru tengok kat Amerika ya, bila Barack Obama menang, Romney dengan ucap tahniah ya. Tengok dia tak ada kutuk mengutuk. Itulah orang yang bertamadun walaupun tak ada iman, bertamadun. So kita ni patutnya ada iman dan tamadun, patutnya 10 kali ganda lebih hebat. Tapi Allah nak tunjuk, Allah bayar cash. Ya betul. Itulah dia. Ada apa lagi pendapat Datuk pasal itulah yang saya sedih. Orang muda akan bingung lah. Anak-anak muda, anak saya akan confuse. Kata apalah ya. Ni orang tua-tua ya, orang yang patut dihormati, ulama-ulama, ustaz-ustaz ya. Tapi kalau mereka buat begitu, anak muda yang jahil dan tak ada penjelasan alternatif, maka mereka akan bingung, akan confuse, akan membuat satu penilaian tak betul. Saya takut mereka akan menyampah ke golongan orang tua ni, golongan ulama. Anak muda akan menyampah. Sebab dia takkanlah orang yang beragama mengutuk, mengata doa yang tak elok. Contohnya. Bagaimana dengan pada pandangan Datuk, pada pandangan orang bukan Muslim tentang doa KO ni? Betul lah. Itu pun satu yang saya jawab tadi. Doa itu mungkin akan memalukan juga Islam. Bila dia memalukan Islam, saya pemarah. Saya amat marah kalau siapa pun memalukan Islam, memalukan bangsa saya Melayu ya, dan memalukan negara saya memang marah. So memang tak betul. Tak betul. Dan Nabi memang walaupun dia kata kita orang yang tertindas boleh berdoa. Tindas macam mana? Yang tertindas siapa? Nak cari makan senang, nak belajar senang, nak pergi haji boleh, nak hantar anak pusat tahfiz boleh. Ya, tertindas macam mana? Cuba bandingkan dengan itulah kawan kita kat Gaza, tertindas macam mana kita? So kalau tertindas memang cari makan susah, anak-anak sekolah susah, nak sembahyang susah, masjid tak cukup, nak pergi Mekah tak boleh, nak haji yang umrah, then memang kita tertindas. Itu betul. Doa lah. Doa orang yang dizalimi makbul. Ini kita tak dizalimi. Kita tengoklah. Saya seronok sebab Tuhan akan tunjukkan. Ini pendapat saya lah. Okey, pada saya rasa majoriti kita UMNO
pada saya majoriti UMNO sekarang ni dizalimi oleh kaum minoriti PAS. Pada saya dengan macam-macam fitnah, dengan macam-macam lah doa jahanam. Saya rasa betul tak pendapat saya bahawa kita yang dizalimi oleh mereka sebenarnya? Betul lah, secara langsung betul. Langsung. Betul. Tapi tak apalah. Sebab peribahasa Melayu dah kata, orang baling tahi kita baling bunga. Dan bunga pasti menang. Saya yakin. Sebab banyak contoh yang saya lihat, orang tua macam saya ni dah perhati. So jangan takutlah. Orang baling tahi kita baling bunga, orang buat jahat kita buat baik, kita akan dapat kemenangan dunia dan akhirat. Alhamdulillah.